Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah dapat kita menyambung kembali bacaan kitab Haid, Nifas dan Istihadah menurut mazhab Syafi'i. Ini merupakan siri yang kedua. Kita akan bermula malam ni pada halaman yang ke-7. Jadi siapa yang ada buku boleh buka muka surat 7 ya, insya-Allah. Okey. Pada minggu lepas ya, dalam poin sebelumnya diceritakan tentang bahawa darah ya, poin terakhir, darah yang ada dalam faraj adalah dikira walaupun dia duduk dalam batinul farji juga dikira sebagai darah haid bila dia keluar dalam tempoh kemungkinan haid. Okey. Bermula muka surat 7 ni, sebaliknya ya, sebaliknya jika perempuan melihat tidak ada kotor ya, sebaliknya jika perempuan melihat tidak ada kotor atau tidak ada darah dalam kemaluannya, maka dia adalah perempuan yang suci. Maka hendaklah dia melaksanakan kewajipan yang dia wajibkan kepada perempuan yang suci, termasuklah solat fardu. Bila tak ada darah, maka dia telah suci. Bila telah suci, maka dia kena solat. Nak solat kena mandi dulu, ya. Okey. Maka jelaslah daripada penjelasan di atas bahawa perempuan yang telah kering darahnya tetapi masih lagi menunggu sehari semalam 24 jam, tunggu 24 jam, atau menunggu sehingga hari ke-15 untuk mandi dan solat, maka mereka telah melakukan kesilapan. Ya, ya, silaplah tu. Yang duk faham, oh tunggu 24 jam dulu baru nak mandi, tunggu 3 waktu dulu nak mandi, tunggulah hari ke-15 dulu baru nak mandi, macam-macam fahaman. Jadi kefahaman itu adalah satu yang silap. Kalau kita tersilap sebelum ni, kita betulkan ya. Hal ini demikian kerana mereka sengaja tidak mengerjakan solat fardu sedangkan tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan solat fardu padanya. Ya. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selama ni kita duk dengar orang tunggu 24 jam lah, 3 waktu dan sebagainya. Kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bila hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Idza aqbalatil haidah fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anki dama wa shalli. Apa maksud dia? Jika haid datang, tinggallah solat. Sebaliknya, jika haid telah berpaling, maknanya dah pergi, haid dah tak ada, maka basuhlah darah itu dari dirimu. Dan hendaklah engkau solat. Arahan tu faghsili wa iza adbarat faghsili. Tak ada pun Rasulullah sebut wa idza adbarat fantaziri. Contohnya, tak ada perkataan tunggu dulu 24 jam ke apa semua, tak ada. Dalam ulasan ulama pun tak ada. Bila faghsili, maknanya sebaik sahaja dah kering tu kena mandi, bersihkan darah dan mandi. Okey, kita tengok nota kaki yang ke-15 ya. Sahih Bukhari, ni hadis yang ke-331 lah kalau dalam buku tu, maknanya tu hadis nombor berapa ya. Muslim 333. Okey. Bulat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggantungkan
Gantung tu bukan gantung tali, bahasa Arab disebut ta'liq, ya, mentaklikkan, mengaitkan ataupun mengikat. Mengikat. Halaman 7, ya, halaman 7. Ya. Saya tengah baca nota kaki 15 kat bawah tu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggantungkan kewajipan solat kepada perempuan. Menggantung maknanya telah mengikat ataupun mensyaratkan kewajipan solat kepada perempuan apabila haidnya telah pergi. Maknanya menggantung ataupun mengikat ataupun mengaitkan. Bila kata ta'liq, dalam bahasa Arab ta'liq ni maknanya kita menggantungkan. Maknanya kalau ada begini, kalau ada darah tak boleh solat. Kalau tak ada darah, kena solat. Okey? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggantungkan kewajipan solat kepada perempuan apabila haidnya telah pergi, haidnya telah berhenti, haidnya telah kering. Ya? Sebab itu wajib ke atas perempuan mengerjakan solat apabila haidnya telah kering. Wajib dia kerjakan solat. Nak solat kena mandi dulu. Yang penting kat sini, apa yang kita nak ialah nak tahu, nak faham, dia wajib solat. Bukan nak tunggu 3 waktu. Bukan nak tunggu 24 jam. 24 jam 5 waktu kita tinggal. Sedangkan kita dah wajib solat. Sebab tu ilmu ini, kalau kita pelajari, ia dapat mengelak diri kita daripada meninggalkan yang wajib, yang perlu kita buat. Dan juga dapat menyelamatkan kita daripada melakukan perkara yang dilarang. Okey, sebab kita faham. Okey, sebab itu wajib ke atas perempuan mengerjakan solat apabila haidnya telah kering kerana haidnya telah pergi. Kaedah, di sana ada kaedah fiqh. Idza zalal mani' 'adal mamnu'. Apa maksud dia? Apabila penghalang telah hilang. Yang menghalang perempuan tu solat apa dia? Darah haid, darah nifas. Itu yang menghalang. Dua tu yang menghalang. Darah haid, darah nifas. Jadi iza zalal mani', dah darah kalau dah tak ada, iza zala telah hilang, darah dah hilang. Adal mamnu', yang sebelum ni dilarang. Apa dia yang dilarang masa ketika ada mani'? Solat, puasa. Iza adal mamnu', kembalilah semula apa yang dilarang itu. Kembali semula tu bukan dibalik rumah ke ataupun bagaimana. Maknanya kalau sebelum ni dilarang, tak boleh buat. Bila dah tak ada, kena buat, wajib buat. Ya? Tak ada pun nak kena tunggu 24 jam dan sebagainya. Bila dah tak ada halangan, tak ada penghalang, maka wajib dia terus solat. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ustaz bawakan teks daripada kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Fa'ajaba radhiyallahu anhu bi'annahu haisun qata'a damul haidi awin nufasa'i, bi'an kanat bihaisu law adkhalat al-qutnah ila farjiha kharajat baydaan naqiyatan. Sebab dia mamnu' min as-safi. Wajaba 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa jaza lizauji an yata'aha sawa'un qata'a damuha qabla adatiha amla. Maksudnya apa? Beliau menjawab, sesungguhnya apabila telah berhenti darah haid dan nifas bagi seorang wanita, iaitu apabila dimasukkan kapas ke dalam faraj. Itu cara kaedah ulama sebut untuk kita cek darah dalam faraj ada tak lagi. Warnanya kekal putih bersih ketika dikeluarkan. Maknanya bila asal kapas tu putih, bila tekan dekat faraj, masukkan dalam faraj tu, kita keluarkan putih bersih seperti asal. Maka wajib ke atasnya mandi. Tak sebut pun di sini maka wajibnya ke atasnya menunggu 24 jam. Tak ada jadi fahaman yang selama kita duduk pegang 24 jam ke 3 waktu ke buang. Ilmu yang kita dapat ni, biarpun kita tak mahir 100% lagi pun ilmu ni, tapi kita faham dah
kita dah belajar, rupanya bila dah suci tu nak kena mandi, nak kena solat, tak boleh tunggu 24 jam. Sampaikan kepada rakan-rakan kita, sampaikan kepada anak murid kita, sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Ilmu secuek tu pun tak apa. Balighu anni walau ayah. Bukan nak kena jadi ulama besar baru nak kita sebarkan ilmu. Tidak. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada walaupun satu ayat. Jadi orang yang kita, ilmu kita secuek je, ilmu kita sikit, tak apa, tak ada masalah. Bagi tahu je lah sikit tu. Sebab Rasulullah kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis kita baca tadi. Ya, Rasulullah sebut faghsili anki dama. Ya? Jadi kena pastikan orang keliling kita faham, ya. Okey. Seterusnya maka wajib ke atasnya mandi, solat dan harus bagi suaminya untuk menyetubuhinya sama ada darahnya itu berhenti sebelum sampai tempoh adatnya atau sebaliknya. Ini yang kita kata sebagai berhukum berdasarkan zahir. Okey, kita biasa 7 hari ataupun 10 hari. Tapi tiba-tiba bulan ni lepas 5 hari dia kering. Kita pun kata, saya 7 hari biasa. Saya nak tunggu 7 hari. Tidak. Jadi kita kena mandi dan solat ketika kita melihat darah tidak ada. Itu kalau kita nak bahas panjang lagi, kalau baca buku Ustaz Abu Usamah, dia terjemah daripada At-Taqrir As-Sadidah, dalam tu diterangkan pandangan ulama apabila melibatkan suci itu menjadi suci yang dah hadap. Maknanya haid dia memang gitu. Bulan pertama dia tak tahu lagi kan. Bila bulan kedua tu jadi sama seperti yang sebelumnya. Haid pertama dia 5 hari, lepas tu mari darah. Kali pertama tu dia solatlah masa suci. Bila datang darah balik dia berhenti solat sebab dia manik. Bulan kedua PA-nya sama juga. Haidnya sama PA, darahnya macam tu. Dia boleh tak masa suci tu dia wajib solat ke, ataupun dia kena boleh dia nak tunggu seperti adat haid dia. Khilaf bainal fuqaha, dalam masalah yang kedua, senario kedua tu khilaf. Tapi kalau itu pertama kali suci, pertama kali berlaku, sebelum-sebelumnya kita haid kita straight je, tak pernah ada nakak, di antara hari-hari haid. 7 hari straight. Jadi dalam isu, kalau sudah makna suci di antara hari-hari itu menjadi menjadi adat kita, kebiasaan kita, maka di situ ada khilaf ulama, itu pendetilan. Boleh baca dalam buku Ustaz Abu Usamah, terjemahan kepada kitab At-Taqrir As-Sadidah bab haid dan juga istihad. Ada Ustaz syarah panjang dalam nota kaki kalau tak salah. Okey, itu secara ringkas. Kita kembali kepada kitab. Jadi jelas di sini disebut dia kena mandi, jangan tak mandi bila dah suci. Okey. Seterusnya muka surat 8, ayat seterusnya ayat haid yang berkaitan dengan haid yang kita baca sebelum ni. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan dalam masa haid. Bulat yang pertama. Ini merupakan suatu perintah atau tuntutan agar tidak bersetubuh dengan isteri yang sedang haid. Ini merupakan satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah fi'il amar. Larangan. An-nahyu ada fa'tazilu jauhi. Suruhan. Fi'ilnya adalah fi'il amar, suruhan untuk menjauhi. Maka di sini yufidu tahrim. Memberi maksud tahrim. Jadi ulama
dengan kepakaran mereka, dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu, mereka dalam mentafsirkan, dalam memutuskan ayat-ayat hukum ini, mereka berpandukan pada ilmu usul fiqh, ada kaedah dia. Maka fi'il amar di sini membawa maksud apabila wajib kita kata tinggalkan perempuan. Kalau bersama perempuan maksudnya jima', bersetubuh, maka ia adalah haram. Perintah ini adalah perintah yang wajib diikuti, iaitu menjauhi, tidak bersama dengan isteri, iaitu tidak bersetubuh dengan isteri ketika dalam haid. Okey, kita tengok nota yang ke-16. Dalam kitab Tafsir At-Tabari jilid 3 halaman 723, fa'tazilun nisaa fil mahid fa'tazilu jima'an nisa. Apa maksud fa'tazilun nisaa fil mahid? Maka dia huraikan bahawa fa'tazilu maksudnya apa? Fa'tazilu jima'an nisa, tinggalkan bersama atau bersetubuh dengan isteri, wa nikahahunna, bukan berkahwin dengannya, tapi maksudnya jima', maka hendaklah mereka menjauhi daripada bersetubuh dengan perempuan pada waktu haid mereka. Walaupun isteri itu halal, tapi sebab isteri berada dalam halangan, maka dia tidak boleh bersama isterinya ketika isterinya dalam haid. Okey. Bulat yang kedua. Adanya perintah agar menjauhi diri daripada persetubuhan dengan bersetubuh dengan isteri ketika dia sedang datang haid menunjukkan bahawa wajib menjauhi daripada bersetubuh dengan isteri sedang haid itu, isteri yang sedang haid itu, bahkan haram sengaja melakukan persetubuhan itu. Haram kalau sengaja. Kalau dia jahil tak apa, ataupun dia tak tahu bahawa isteri pun duk ingatkan dah suci punya haid lagi. Contohnya kalau ikut pandangan yang asal, masa nakok tu kan dah disebut tadi, mana boleh bersama suami, tiba-tiba darah datang kembali, makna ternyata kita masih dari dalam haid. Dosa ke tak berdosa? Sebab hukum berdasarkan zahir ketika bersetubuh dia dah suci. Okey, bulat ketiga, nota kaki 17. Dalam kitab Al-Awsat karangan Imam Ibn Munzir, wal farju muharramun fi halil haid bil kitab wal ijma'. Faraj diharamkan pada ketika haid berdasarkan Alkitab dan ijma'. Berdasarkan ayat Quran dan juga ijma' ulama. Tak boleh tak boleh bersama ketika dalam haid. Okey, bulat ketiga. Namun ulama berbeza pandangan pada menetapkan hukum mengambil keseronokan tanpa bersetubuh pada anggota yang berada di antara pusat dan lutut perempuan haid tanpa berlapik. Maksudnya di sini ulama ada perbezaan pandangan apabila melibatkan, maknanya boleh tak boleh kalau nak berseronok dengan isteri yang dalam haid di antara lutut, pusat dan lutut tanpa berlapik. Ada khilaf di situ. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jadi di sini ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Menurut pandangan sebahagian ulama fiqh, hukumnya adalah dibolehkan. Jadi kita tengok dalam nota kaki 18 tu, Imam An-Nawawi memilih pandangan tidak haram tetapi makruh. Itu pilihan dia. Dia sebut dalam syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 205. Wasani annaha laysat biharamin walakinnaha makruhatun karahata tanzihin wa hadzal wajhu aqwa min haitsu dalilu wa huwa al-mukhtar. Ini pilihan Imam An-Nawawi. Maksudnya apa? Pandangan yang kedua bahawa bersentuhan kulit di antara pusat dan lutut adalah tidak haram tetapi hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih ni memang maknanya dilarang sangat. Tak sampai haram. Taklah sampai tahap haram, tapi dia makruh yang kuat. Ini kan benda makruh ni kalau kita jauhi dapat pahala kan. Dapat, kalau buat tak berdosa. Itu kita kena faham tu.
Ya, kedudukan. Makruh, bila sebut makruh saja tu makna ringan lah, makna ringan sikit. Tapi sebut makruh, karahah tanzih, maknanya dia level dia tinggi. Ya, tak sampai tahap haram, tapi dilarang, nak kata-kata dilarang sangat-sangat. Dia maknanya kalau boleh elok, elok kita mengelak diri daripada melakukannya. Ya, menjauhinya mendapat pahala, berupa makruh, kalau melakukannya tidak berdosa. Okey. Pandangan ini lebih kuat dari sudut dalil dan ia pandangan yang dipilih. Itu pandangan Imam An-Nawawi. Okey. Tetapi majoriti, balik pada ayat dalam teks di atas tu, para pertama muka surat 9. Tetapi majoriti, saya tak faham ya, kalau boleh share dengan saya. Ada yang minta join in video. Saya sampai sekarang saya tak faham lagi apa maksud bila seorang itu untuk masuk ke dalam video tu. Saya nak kena belajar lagi. Itulah kelemahan ya, kelemahan saya. Sebab saya takut saya salah tekan kan jadi lain. Okey. Tetapi majoriti ulama fiqh berpandangan bahawa hukumnya adalah haram. Majoriti kata haram. Kita tengok nota kaki 19. Dalam kitab Mughni karangan Ibnu Qudamah, ni mazhab Hambali. Jilid 1 halaman 414. Waqtulifa fil istimta' bima bainahuma. Fadhahaba Ahmad rahimahullah ila ibahatihi wa ruwiya dzalika an Ikrimah wa Atha wa Sya'bi wa Thawri wa Ishaq wa nahwihi. Qala al-Hakam fa innahu qala la ba'sa an tad'a ala farjiha thawban ma lam yudkhilhu, wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i la yubah. Maksudnya apa? Berlaku perselisihan pada penetapan hukum mengambil keseronokan. Mana ada perselisihan dalam menentu apa hukum berseronok, istimta', berseronok pada anggota yang berada di antara pusat dan lutut. Suami isteri nak berseronok. Suami isteri dan haid, dia nak berseronok antara pusat dan lutut. Dia bukan nak buat jimat, nak berseronok saja, nak sentuh ya. Okey. Telah berpendapat Imam Ahmad kepada harusnya. Mana Imam Ahmad kata harus, tak ada masalah ya. Okey. Telah berpendapat oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i bahawa tidak dibolehkan. Jadi menurut mazhab Hambali boleh, tapi kalau ikut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, mana ini majoriti lah ya. Bila majoriti, maka mereka berpandangan haram, tidak boleh. Okey. Ada yang tak dengar ke? Mungkin lain ya. Kalau sebab saya tengok sebahagian jelas, sebahagian tak jelas, makna lain masing-masing lah. Moga Allah permudahkan insya-Allah ya. Okey. Kita sambung ya. Antara dalil bagi pandangan majoriti yang kata haram tadi ialah hadis hadis Haram Ibnu Hakim. Nama dia Haram. Haram Ibnu Hakim. Daripada bapa saudaranya Abdullah bin Sa'ad bahawa dia pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarawak jelas ya. Kadang-kadang tak jelas ya. Mungkin kalau ada hujan ke Terengganu jelas. Okey. Jadi mungkin lain lah ya. Okey. An Haram ibn Hakim an ammihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imraati wa hiya haidun. Ma yahillu li min imraati wa hiya haidun. Kota tinggi banjir, moga Allah surutkan air dengan cepat ya ustazah. Qala laka ma fawqal izar. Okey. Apa maksud dia? Apakah yang halal bagiku daripada isteriku padahal dia sedang haid? Jadi ini pertanyaan. Suami isteriku sedang haid. Ya? Isteriku sedang haid. Apa yang boleh aku buat? Apa yang halal bagiku? Itulah kalau saya nak ubah sikit supaya kita mudah faham. Jawab baginda ya, harus bagimu apa yang di atas kain.
Maksudnya berlapik lah. Ya, hadis ni riwayat Abu Daud. Mana-mana hadis ni nak menyebut kalau berlapik tak ada masalah. Maknanya tengah pakai baju lah. Kita pakai baju nak berseronok tak ada masalah. Ini ceritanya mabaina, kita kata antara lutut, antara pusat dan lutut. Anggota tu yang kat lain nak cium isteri ke nak berseronok bahagian ni tak ada masalah. Ni bahagian pusat dan lutut. Yang jadi kelahnya bahagian tu je. Kalau sekiranya tak berlapik. Kalau berlapik tak ada isu. Tak ada isu. Tu kena faham betul-betul. Okey, bulat seterusnya. Ada pun mengambil keseronokan daripada perempuan haid pada anggota selain anggota yang di atas pusat dan lutut, hukumnya ada harus dengan ijma' ulama. Tak ada masalah. Nak peluk isteri, nak pegang tangan isteri, nak cium isteri, tak ada masalah. Maknanya nak berseronok bahagian lain tak apa. Berseronok bahagian pusat dan lutut tak boleh. Kalau tak berlapik mengikut mazhab Syafi'i majoriti. Okey. Dan perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya, ya. Kita tengok dalam nota kaki yang ke-21 dahulu, ya. Okey. Nota yang menyatakan ijma' ulama tadi tu supaya kita yakin. Saya suka buku Ustaz Abu Samah ni sebab dia bawakan teks. Jadi bila orang tanya apa nak, kat mana ambil? Bila kita bercakap tu maknanya jelas kepada kita, ya. Okey. Kita tengok nota 21, ya. Dalam kitab Mughni karangan Ibnu Qudamah jilid 1 halaman 41, Ustaz bawa teks dia. Wa jumlatuhu annal istimta' minal haidi fi ma fawqa surrati wa duna rukbati jaizun bin nasi wal ijma'. Maksudnya apa? Secara ringkasnya bahawa mengambil keseronokan, berseronok, bergurau senda, istimta' daripada perempuan haid, mana berseronok dengan perempuan yang sedang haid, maksud isteri lah. Jangan perempuan haram pula, isteri, ya. Pada anggota di atas bahagian pusat dan bawah bahagian lutut. Nak cium kaki isteri ke, nak buat apa yang penting bahagian yang selain pusat dan lutut, adalah harus dengan nas dan ijma'. Mana ada nas? Ada nas yang menyebut hadis yang kita baca tadi. Ya, yang haram bin Hakim tanya tadi tu. Okey. Okay, kita sambung. Iaitu nota kaki. Kita tengok pada hadis Aisyah tadi. Dan perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah. Apa hadis tersebut? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hittu ya'muruni an attariza summa yubashiruni. Apa maksud dia? Dulu apabila aku datang haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk memakai kain. Kemudian beliau bersentuhan kulit denganku. Makna pakai kain tu bahagian tu lah. Pakai kain bahagian berkenaan. Tempat lain mungkin dengan ibarat kita kata bersentuhan kulit, maknanya tutup bahagian tu je, yang lain tak nak tutup dengan kain tak ada masalah, ya. Okey, hadis ni riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Daripada Maimunah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izar wa hunna haidun. Terjemahannya apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersentuhan kulit dengan isteri-isterinya di atas kain yang dipakai antara pusat dan lutut ketika mereka sedang haid. Riwayat Muslim. Maknanya sini kita kena faham, tak ada masalah nak berseronok dengan isteri ketika isteri dalam haid, tetapi bahagian pusat dan lutut tu kena berlapik. Itu cara dia. Tak masalah, tak ada masalah nak istimta', nak berseronok dengan isteri. Tak ada masalah.
tapi tidak boleh di bahagian yang dilarang. Okey, seterusnya, ayat seterusnya, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kamu hampiri mereka sehingga mereka suci. Kita kena faham betul-betul sebab banyak persoalan-persoalan yang tanya, contohnya boleh tak bersetubuh? Tak dah mandi lagi. Boleh tak bersetubuh? Okey. Maksudnya ialah janganlah, maksudnya janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan yang haid sehinggalah darah berhenti dan mereka telah mandi. Ini ustaz terjemah. Yathur, sehingga darah berhenti dan mereka telah mandi. Kita tengok nota 24. Dalam kitab Safwatut Tafasir, jilid 1 halaman 127, wala taqrabuhunna hatta yathurna, ay la tujami'uhunna hatta yanqati'a anhunna damul haidi wa yaghtasilna. Maksudnya apa? Janganlah kamu bersetubuh dengan mereka sehinggalah darah haid berhenti dan mereka mandi. Itu maksud. Dia mana dalam Safwatut Tafasir, ayat yang ayat Quran wala taqrabuhunna hatta yathurna tu, apa maksud dia? Jangan kamu bersetubuh. Maksud nak bagi tahu di situ, maksud dia jangan kamu bersetubuh dengan mereka sehinggalah darah haid kering dan telah mandi. Itu maksud dia. Bukan setakat suci saja, kena mandi dulu baru boleh bersetubuh. Okey, seterusnya, bulat seterusnya. Larangan menghampiri isteri yang sedang haid ini sebagai sebuah penjelasan kepada maksud perintah menjauhkan diri daripada isteri yang sedang haid yang disebut sebelumnya. Justru haram bahkan berdosa besar sengaja bersetubuh dengan isteri yang haid sehinggalah darah berhenti dan mereka telah mandi. Kita tengok pula nota 26 ya. Yang 25 tu terjemahan sama saya tak bacakan yang nota 25 tu sebab kita dah dapat penjelasan sebelumnya. Kita terus kepada nota 26. Okey. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 halaman 280, wa watul haidi fil farji kabiratun minal amidil alimi bitahrimil mukhtar. Maksudnya bersetubuh dengan perempuan yang haid dalam kemaluannya adalah sebuah dosa besar, minal kabair. Daripada orang yang sengaja melakukannya. Maknanya kalau persetubuhan itu disengajakan sedangkan dia tahu, sedangkan dia mengetahui pengharamannya tanpa sebarang paksaan, orang tak paksa pun dia dan memang dia sengaja buat, maka itu adalah maka itu adalah dosa kalau disengajakan. Kena faham betul-betul. Mandi wajib dulu. Siapa suruh mandi sampai sejam? Sampai suami kena tunggu sejam. Mandi sekejap cukuplah, yang meratakan. Yang kita mandi tu sampai sejam buat apa? Kan? Kena faham. Kadang-kadang kita orang Melayu ni dalam ambil wuduk puan air macam nak mandi. Mandi wajib pula sejam, berapa entah berapa gelen air yang habis kan. Okey. Bulat seterusnya. Lelaki yang sengaja melanggar larangan ini iaitu dia sengaja bersetubuh dengan isterinya ketika sedang haid, hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Ingat, ini kafar. Tak mudah ya. Dosa besar dan ada kafarahnya. Lelaki yang sengaja melanggar larangan ini iaitu dia sengaja bersetubuh dengan isterinya ketika sedang haid, hendaklah dia bersedekah 1 dinar yang bersamaan 4.25 gram emas. Jika persetubuhan itu berlaku ketika darah sedang kuat atau separuh dinar ketika darah sudah lemah. Kita tengok nota kaki 27.
Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab jilid 2 halaman 359. Wa amma idza wati'aha 'aliman bil haidi wa tahrimihi mukhtaran fa fihi qawlan as-sahihu al-jadidu la yalzamuhu kafaratun bal yu'azzaru wa yastaghfirullah ta'ala wa yatubu wa yustahabbu an yukaffiral kaffarah allati yujibuha al-qadim. Maksudnya apa? Ada pun apabila dia menyetubuhi wanita itu sedangkan dia mengetahui ada darah haid. Dia tahu isi awak dah, saya tengah haid ni bang. Yang tak apalah. Dan mengetahui pengharamannya. Dia tahu hukum haramnya. Serta dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan, tak ada orang pun letak pistol kat kepala dia. Ya. Okey. Maka terdapat dua pandangan padanya. Ada dua pandangan. Pandangan yang betul dan pandangan jadid ialah tidak wajib kafarah bahkan ditakzirkannya. Ya. Pandangan yang betul dan pandangan jadid, pandangan yang baru adalah tidak wajib kafarah bahkan ditakzirkannya, dan perlu dia beristighfar serta bertaubat kepada Allah Subhanahu taala, dan sunat dia membayar kafarah yang diwajibkan oleh pandangan qadim. Hanya sunatlah ya. Sunat dia membayar kafarah. Okey. Nanti saya jawab soalan dah pukul apa kita Nah, 9.36. Okey. Saya baca dulu, nanti saya tengok soalan ya. Kalau saya tak boleh jawab, saya tangguhkan untuk minggu depan. Okey. Ataupun siapa yang ada ilmu, boleh share. Okey, kita sambung seterusnya. Okey. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu radhiyallahu anhuma ke anhu, saya pun lupa dah. Abdullah bin Abbas anhuma. Okey. Ani Nabi SAW, tulisan kecil, mata dah kelabu. Okey. Ani Nabi SAW fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bidinar aw nisfi dinar. Daripada Nabi SAW berkenaan dengan lelaki yang bersetubuh dengan isterinya ketika haid, baginda bersabda dia bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Hadis ni riwayat Abu Daud. Okey. Namun tuntutan bersedekah ini tuntutan sunat, bukannya tuntutan wajib. Ya, sunat. Menurut pandangan majoriti ulama fiqh, kita tengok nota kaki dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Guru kuat kat sini nak hujan nanti. Qad dzakarna anna sahihal masyhur fi madhhabina annahu la kaffarata alaihi wa huwa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa ashabiha wa Ahmad fi riwayatin wa hakahu Abu Sulaiman Al-Khattabi an aktsaril ulama. Sesungguhnya kami telah menyebut bahawa pandangan yang sahih dan masyhur dalam mazhab kami bahawa tidak ada kafarah ke atasnya. Pandangan ini adalah pandangan mazhab Malik. Mazhab Maliki pun macam tu. Abu Hanifah pun macam tu. Ashab kedua-duanya. Para sahabat keduanya. Ahmad pada satu riwayat, dalam mazhab Hanbali ada 2 riwayat, dan telah menghikayat pandangan ini oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi daripada kebanyakan ulama. Ya. Jadi kita kena faham di situlah ya. Kena faham bahawa dia adalah sunat untuk majoriti. Okey, kita pergi kepada ayat seterusnya. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian apabila mereka sudah suci, maka datangilah mereka dengan bersetubuh di tempat yang Allah perintahkan kepada kamu. Okey, ayat ini dapat dipahami bahawa masih lagi haram bersetubuh dengan isteri setelah darah berhenti melahirkan setelah isteri mandi wajib. Ya. Dan kita dah bincang sebelumnya. Ayat ini juga menjadi dalil bahawa menjadi kewajipan ke atas perempuan untuk mandi setelah darah haid berhenti. Ya. Jadi kita tengok nota kaki 31 dan 32 cara memahami dalil. Jadi macam mana kita nak memahami dalil yang disebutkan tu.
Wajib ke atas perempuan membolehkan suaminya bersetubuh dengannya, akan tetapi persetubuhan itu tidak dilakukan melainkan dengan mandi terlebih dahulu. Oleh itu wajib ke atas perempuan haid mandi wajib setelah darah berhenti. Kerana sesuatu perkara, iaitu mandi yang tidak sempurna perkara, kerana suatu perkara iaitu mandi yang tidak sempurna perkara yang wajib membolehkan suaminya bersetubuh. Mana apa yang wajib membolehkan suaminya bersetubuh, melainkan dengannya, maka ia juga diwajibkan. Dalam bahasa Arab, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Melayani isteri, memenuhi kehendak suami wajib. Jadi kerana itu mandi juga wajib. Ma la yatimmu bihi illa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu benda yang wajib tak boleh nak disempurnakan kecuali dengan melakukannya, maka benda itu juga adalah menjadi wajib. Contoh, solat. Solat wajib kan? Al-aslu kita kata wuduk tu dia bukan hukum yang wajib. Tapi solat takkan sempurna melainkan dia bila berwuduk. Jadi bila nak solat, wuduk tu wajib. Itu maksud dia. Contoh lain, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berwuduk ni sunat, hukum asal dia. Tapi bila kita nak solat, wuduk itu menjadi wajib. Sebab solat itu tak akan dapat disempurnakan melainkan dengan wuduk dahulu. Jadi wuduk wajib dalam situasi tersebut. Itu maksud dia. Melayani suami wajib. Dan untuk melayani suami, kena mandi wajib. Sebab apa? Nak melayani suami itu tak boleh dilaksanakan kecuali setelah mandi wajib. Jadi mandi itu kena wajib. Mandi wajib tu wajib. Mana kena mandi dulu. Mandi itu menjadi wajib. Okey. Seterusnya. Maksud tempat yang Allah Ta'ala... saya telah jaga. Okey, betul. Nota kaki seterusnya saya tak baca habis lagi. Oleh itu, dalam kitab Al-Mawsu'ah, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab jilid 2, wa wajhu dalalah minal ayat annahu yalzamuha tamkinu zawji minal wat'i wa la yajuzu dhalika illa bil ghusli wa ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Cara berdalil dengan ayat ini ialah wajib bagi perempuan membolehkan suaminya bersetubuh, sedangkan haram bersetubuh melainkan setelah mandi wajib. Dan perkara yang tidak sempurna suatu yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Saya dah jelaskan tadi. Okey, nota kaki 30 dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Amma hukmul mas'alati fa ajma'al ulama ala wujubil ghusli bisababil haidi wa bisababin nifas. Adapun hukum bagi masalah ini, maka ulama telah ijma' bahawa wajib mandi kerana haid dan nifas. Siapa yang suci daripada haid pada nifas wajib mandi. Okey, kita sambung. Bulat yang ketiga, halaman 13. Masuk tempat Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu itu ialah faraj perempuan. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka yang bersetubuh di tempat yang Allah memerintahkan kepada kamu. Apa maksudnya? Iaitu persetubuhan itu di faraj wanita. Jadi boleh kamu bersetubuh dengan isteri kamu setelah suci dan mandi, tapi ianya melalui faraj mereka, dan janganlah kamu melakukan persetubuhan melalui dubur. Kita tengok nota kaki 33. Dalam kitab Tafsir Al-Baghawi halaman 1 jilid 1 halaman 289. Min haitsu amarakumullah. Jadi dia menghuraikan ayat tersebut. Min haitsu amarakum an ta'taziluhunna minhu wa huwal farj. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa Ikrimah. Wa qala Ibnu Abbas, ta'uhunna fil farji wa la ta'duhu ila ghairihi, ay ittaqul adbar. Ittaqul adbar maksudnya apa? Daripada tempat yang Allah perintahkan kepada kamu, yakni daripada tempat yang Allah perintahkan pada kamu, supaya kamu menjauhi isteri yang haid daripadanya, itu farad. Mana sebelum ni fa'tazilun nisaa fil mahid.
Larangannya kat mana? Larang tinggalkan wanita ni, buang dia dalam laut ke apa, tak. Tinggalkan bersetubuh. Bersetubuh tu maknanya tak boleh. Mana kat mana? Jadi itu masa dilarang pun yang tempat yang dilarang adalah berkaitan dengan faraj, bukan tempat lain. Jadi itu maksud ayat tadi ya, ayat klasik sikitlah. Itu ini adalah pandangan Mujahid, Qatadah dan Ikrimah. Berkata Ibn Abbas, hendaklah kamu bersetubuh dengan mereka dalam faraj dan jangan kamu melepasi faraj yang kepada yang lain, yakni hindari dubur. Pengharaman bersetubuh melalui dubur dikuatkan lagi dengan beberapa hadis Nabi SAW seperti hadis mal'unun man atamra'atahu fi duburiha. Maksudnya apa? Dilaknat mereka yang bersetubuh dengan perempuan melalui duburnya. Jadi okey, dah 9.45. Kita habiskan dulu halaman ni, lepas ni kita masuk hadis ya. Sikit je lagi. Okey, terjemahan. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat daripada dosa. Orang yang banyak bertaubat ialah seorang yang sentiasa yang setiap kali berdosa dia mengulangi taubat. Okey. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mengasihi orang-orang yang mensucikan diri. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih pada orang yang suci, yang bersuci dengan air daripada semua hadas dan semua najis. Wa yuhibbul mutatahhirin, yakni minal ahdas wa sairin najasat bil ma'. Itu maksud ayat tersebut. Jadi saya berhenti setakat tu dulu. Saya tengok kalau ada soalan dan sebagainya ya. Kejap. Okey, Masyidah Najib. Ustazah, hukum seorang isteri melayani suaminya di bahagian kelaminnya tanpa memasukkan farajnya dalam keadaan isteri haid atau nifas, atas tujuan kehendak suami agar suami tidak melakukan dosa maksiat. Okey, saya pernah baca isu ni, satu pertanyaan. Saya lupa dah kat mana saya baca. Ada ulama bila nak huraikan fa'antazilu, bila menghuraikan persoalan larangan antara pusat dan lutut itu, juga dibincang juga tentang boleh tak si isteri ni yang melayani isteri, mana bukan suami yang pegang faraj wanita ke, isteri dia ke, tidak, si isteri melayani suaminya. Di situ pun ada khilaf. Di situ pun ada khilaf. Tapi ada ulama yang melarangnya, yang kata haram, ada yang kata ada haruskan. Mana di situ ada khilaf juga. Cuma saya lupa mana satu pandangan yang kuat. Nanti saya akan bagi balik, sama ada saya jawab dalam komen nanti setelah saya cari balik persoalan tersebut. Dan saya baru lagi baca tapi saya lupa kat mana. Nak kena cari balik. Ada dibincangkan tentang perkara tersebut. Kalau tak salah ingat saya, sebab saya rasa semacam baru lagi membacanya. Nanti saya cari balik ya. Tapi memang ada perbahasan ulama tentang perkara tersebut. Boleh tak si isteri ni, bukan suami yang menyentuh bahagian antara pusat dan lutut isteri, tapi isteri yang memegang kemaluan suami. Mana suami tak berhaid kan, yang dilarangnya kita dengar. Boleh tak boleh isteri buat begitu? Nanti saya akan bagi penjelasan lanjutlah ya. Seingat saya ada dua pandangan. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh ya. Okey, ada soalan lain tak? Macam tak ada soalan lain ni. Ada soalan lain tak? Kita tak ada persoalan. Okey, jadi jelaslah daripada kalau tak ada soalan lain kita habis awal. Tak apalah, kita habis awal pun sebab saya tak nak sambung bab 2 ni kecuali minggu depan. Kalau tak ada soalan apa-apa, insya-Allah kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung yang berkaitan dengan hadis, insyaAllah.
Jadi kita tutup dengan doa dahulu sebelum kita berpisah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa minggu hadapan.